Hai guys, hari ini Nisa nak cerita satu kisah benar dari Jepun tentang seorang wanita bernama Chisako Kakehi yang digelar sebagai Black Widow. Black Widow kerana jenayah yang dilakukan selama bertahun-tahun. Chisako ditangkap pada tahun 2014 selepas autopsi menunjukkan suaminya Isao Kakehi mati akibat keracunan cyanide. Pada mulanya, kes tu nampak macam kematian biasa. Tapi bila laporan keluar, semuanya berubah. Bila polis siasat semula kehidupan Chisako, mereka dapati antara tahun 2007 hingga 2013, dia terlibat dalam pembunuhan 3 lelaki dan cubaan membunuh seorang lagi. Semua mangsa adalah lelaki yang rapat dengan dia. Ada yang suami, ada yang teman lelaki dan ada yang bakal pasangan. Motif utama Chisako untuk dapatkan duit insurans hayat, warisan dan simpanan daripada mangsa-mangsa ini. Kebanyakannya lelaki yang dah berusia. Kalau kita dah keluar KWSP, macam tu. Yang Chisako ni pula, dia kenal melalui agensi cari jodoh. Mahkamah kemudiannya mengesahkan bahawa Chisako memang menggunakan cyanide dengan cara yang dirancang. Ada mangsa yang mati serta-merta tau. Ada yang rebah tak lama lepas dia minum atau makan yang makanan yang si Chisako bagi ni. Pada 7 November 2017, Mahkamah Daerah Kyoto menjatuhkan hukuman mati gantung ke atas Chisako Kakehi atas kes membunuh 3 lelaki dan cubaan membunuh seorang lagi. Rayuan terakhir yang ditolak pada tahun 2021 dan jadikan hukuman itu kekal. Akhirnya pada tahun 2024, Chisako meninggal dunia di pusat penahanan Osaka sebelum hukuman mati sempat dilaksanakan. Kisah ni kan jadi peringatan untuk kita semua. Kadang-kadang orang yang nampak mesra dan lembut boleh sembunyikan niat yang sangat gelap. Dan bila melibatkan duit insurans, harta dan warisan, manusia boleh berubah sekelip mata sahaja. So hati-hati kalau datang Black Widow kat korang. Sebagai perunding takaful, Nisa selalu pesan kat klien Nisa, kalau korang ada insurans hayat yang besar, tolonglah jangan expose ke siapa-siapa kecuali korang punya waris. So itu saja untuk hari ini. Kalau korang suka cerita Nisa ni, korang boleh tekan butang subscribe dan juga follow Nisa dekat TikTok. Okay, bye.